So macam biasa buat kopi pagi-pagi kan. So inilah rutin dia pagi-pagi buat kopi dulu. Okay, so untuk kopi pagi ni macam biasa kopi harian. Kalau aku kopi latte lah. Okay, so inilah dia kopi dia. Dah siap, tinggal letak je macam ni. Kemudian letak dia punya sirap. So dah siap kopi. Ni kopi waktu pagi untuk yang nak buat kopi kat rumah, korang guna je lah mixer macam aku ni pun cukup lah, tak payah nak guna mixer yang mahal-mahal sangat pun. Macam aku punya ni harga dia tak sampai 1000 pun tak sampai, 500 pun tak sampai. Kalau ikut sale dia silap lagi murah korang boleh dapat Tapi kalau korang nak, video ni aku tak ada sediakan lah kat mana korang boleh beli, tapi korang boleh tengok video aku yang sebelum-sebelum ni. Aku ada tunjuk kat mana korang boleh dapatkan untuk mesin kopi daripada Gisel ni. Nampak senang lah pagi kan, tak adalah nak cari kopi dulu ke apa kalau lagi kerja. Buat je kat rumah macam ni. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.